Sedangkan zaman Nabi itu, Arab itu datang sendiri mengaku kepada Nabi, aku telah beriman. Lalu diajar oleh Allah Ta'ala, katakan kepada dia, dia belum lagi beriman, tapi hakikatnya dia baru Islam. Bermakna ada martabat yang membezakan. Soal keyakinan dalam hati kita ini, sama ada kita ini masuk kategori Muslimnya atau termasuk dalam kategori mukminnya. Maka manusia yang selamat, manusia yang berjaya adalah manusia yang mukmin. Mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah pula hakikat beriman itu? Apakah yang dikatakan? Apakah tuntutan yang membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Digambarkan oleh Allah dengan ayat yang seterusnya. Dengan Allah menyatakan, dengan memulakan ayat ini dengan menggunakan adawatul hasr, yaitu dengan perkataan innama. Perkataan innama ini dia merujuk kepada suatu penegasan daripada Allah Ta'ala bahawa benar-benarlah ini orang yang Allah sebut innamal mu'minuna billahi wa rasulih. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Hanya saja orang beriman itu kepada Allah, hanya saja orang yang benar-benar beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya saja orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah sambung dengan perkataan thumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan kepada dirinya. Dia tidak meragui sedikit pun kepada Allah, tidak meragui sedikit pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikat perkataan ataupun ditegaskan hakikat keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan diulangi. Siapakah orang beriman itu? Orang yang benar-benar percaya itu siapa? Ramai orang hari ini percaya. Semua orang percaya. Masing-masing berdiri di atas kepercayaan masing-masing. Tuan-tuan percaya berdiri atas kepercayaan tuan-tuan. Saya berdiri atas kepercayaan saya. Orang lain berdiri atas kepercayaan masing-masing. Tapi kepercayaan bagaimana yang dikatakan benar-benar beriman? Ada orang percaya atas kepercayaannya bahawa duit segala-galanya, dunia segala-galanya, harta segala-galanya, pangkat segala-galanya, itu kepercayaan dia. Kalau tak ada duit mati kita, kalau tak ada projek habis kita, kalau tak ada kita habis kita. Itu kepercayaan. Berdiri atas kepercayaan dengan dunianya, dengan segala macam. Mereka berdiri atas kepercayaan. Tapi Allah kata bahawa sesungguhnya orang beriman itu yang kepercayaannya apa? Kepercayaan penuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Bermakna apa saja perbuatan yang dia lakukan, apa saja usaha yang dia buat, dia berdiri di atas kepercayaannya yang benar kepada Allah dan Rasul. Sebab itu benda yang dia buat, kalaupun tak dinilai oleh makhluk, dia bukan menjadi suatu pertimbangan yang sangat besar bagi dia. Kerana yang lebih utama adalah keyakinannya kepada penerimaan Allah Ta'ala kepada amal yang dia lakukan, perbuatannya dia buat. Ada orang berbuat sesuatu, tapi pertimbangannya kepada keuntungan dunia. Sesungguhnya dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang benar beriman, yang iman, yang keyakinannya adalah kepada Allah dan Rasul. Yakin dan percaya apa sahaja yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya adalah yang terbaik untuk dirinya. Yakin dan percaya apa sahaja yang difardukan oleh Allah kepada dirinya adalah untuk kebaikan dirinya. Yakin dan percaya apa sahaja yang datang daripada Allah adalah yang terbaik untuk diri. Inilah hakikat mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Tsumma lam yartabu, dan kemudian dia tidak ada sedikit pun keraguan kepada apa-apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan Rasul. Karena hakikat keimanan yang sebenar itu dia tidak membezakan antara Allah dan Rasul. Karena syahadah itu tuntutannya meyakini dua perkara. Yakin tiada Tuhan melainkan Allah, dan yakin Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu siapa membezakan di antara Allah dan Rasul, maka terbatallah keimanan dia.
Dia percaya Allah yang Rasul tak percaya, maka terbatal iman dia. Dia bukan setakat dia tak percaya dengan Rasul Nabi Muhammad, dia pula mengaku dia Rasul pula tu. Terhebat lagi. Dia tanya, kenapa mengaku jadi Rasul? Dia kata, aku baca surah Yasin. Surah Yasin tu beritahu aku Rasul. Yasin wal Quran Hakim innaka minal mursalin. Sesungguhnya engkau tu aku di kalangan Rasul. Oh, senang betul macam tu. Kalau faham Quran ikut terjemah zahir, banyak yang silap itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah yang baik dari kalangan wanita itu 2, 3 dan 4. Kalau kita faham wa masna, wa sulasa, wa tu dan. Kalau dia faham dan tu maksudnya campur, tambah 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Satu dia dah wajib dah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan satu tu dah wajib dah. Tu jadi 10 isteri. Hujah dalam mahkamah syariah. Mana tahu pula daripada mana dalil ambil 10 isteri Quran. Dia pun baca. Rupanya dia salah faham. Masna wa sulasa, wa tu mana dan. Wa di situ kan mana dan. Wa di situ maknanya tahu. Lebih lagi daripada Nabi itu 10 nikah, memahamkan ayat Quran berdasarkan zahir. Batu nak faham Quran ni kena belajar tafsir. Tak boleh ikut faham-faham zahir kita. Banyak bodoh kadang-kadang kita jadi silap faham jadi. Contoh yang paling popular lah tuan-tuan. Ayat ni selalu orang pakai ni. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia pakai pen pun pakai ayat tu juga. Allah takkan ubah nasib tuan-tuan, malaikat tuan-tuan ubah nasib diri tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan dah lama menderita, 5 tahun tuan-tuan menderita, tuan-tuan lah yang boleh ubah. Allah pun tak boleh ubah. Ulang kan? Allah pun tak boleh ubah, dia kata. Bermakna kalau dia kata Allah tak boleh ubah, bermakna dia menafikan kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat ni selalu guna salah pakai. Allah takkan ubah, melainkan orang itu sendiri mengubah diri dia. Apa tafsir sebenar ayat itu? Ayat itu Allah sebut Allah takkan ubah nasib kamu itu, melainkan kamu mengubah diri kamu. Dalam arti kata Allah ciptakan kamu itu dalam fitrahnya ketaatan pada Allah. Fitrahnya manusia semuanya beriman pada Allah Ta'ala. Allah takkan ubah, melainkan yang mengubah daripada ketaatan kepada maksiat itu adalah diri kamu sendiri. Yang ubah daripada taat pada maksiat itu bukan orang lain, adalah diri kamu sendiri. Pilihan daripada kamu sendiri. Allah tak ubah, kamu yang ubah. Itu maksud ayat. Ayat ni kadang-kadang salah pakai bayu. Allah Allah. Baik. Kemudian tidak cukup dengan percaya, tidak cukup dengan beriman, yakin dan percaya. Keyakinan itu sampai kepada peringkat thumma lam yartabu, dia tidak ada keraguan. Kenapa tuan-tuan? Patutnya cukuplah Allah kata apa? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Cukuplah. Tapi diikat pula dengan thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Kenapa? Kerana hakikatnya bagi orang beriman itu pasti ada ujian yang menguji sejauh mana keyakinannya dan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah kamu mengira kata Allah? Cukup kamu mengatakan aku beriman sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian-ujian yang dirintangi oleh mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul itulah yang membuktikan hakikat keimanannya yang benar kepada Allah dan Rasul. Kerana ujian-ujian itu menentukan kualiti dia.
tahap keimanannya kepada Allah dan Rasul. Macam kita belajar, tuan-tuan. Anak tuan-tuan mengaji di sekolah, mengaji di universiti. Nak tahu, nak diketahui tahap dia tu, maka diadakan ujian. Apa tujuan ujian? Ujian tu nak mengetahui tahap dia, tahap kefahaman dia, tahap kemampuan dia, layak dia masuk universiti, layak dia masuk sekolah, layak dan sebagainya. Apa dibuat? Dengan ujian. Ujian itu yang menaikkan martabatnya. Ujian itu menentukan kedudukannya. Bermakna keimanan itu pasti ada ujiannya. Ini hakikat. Siapa sahaja yang mengaku beriman pada Allah, pasti ada ujian. Sebab itulah hakikat yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tidak cukup sekadar mengaku beriman sedangkan kamu tidak pernah diuji oleh Allah. Tiba-tiba kita kata kita tak ada ujian. Saya ni rasa senang, tak ada rasa diuji pun. Dia tak tahu senang-senang kalau ujian. Ujian itu dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan, ada yang diuji oleh Allah dengan kesenangan. Dan Nabi kata, aku lebih bimbang kamu diuji dengan kesenangan. Nabi tanya sahabat, satu masa nanti, akan sampai satu masa nanti kamu makan satu hari lebih daripada sekali. Kamu tukar baju satu hari lebih daripada sekali. Sama kita boleh lah, makan lebih daripada sekali. Sama orang Melayu, dia makan ikut jadual, lagi lebih sekali. Sarapannya kamu dapat lah 10, belum minta lagi. Kan makan tengah hari, dia dah makan nasi goreng, mi goreng, kuih tiaw goreng. Tanya dah makan belum? Sebab nasi tak makan lagi. Itu hebat orang Melayu. Tidak dinamakan makan kalau belum makan nasi. Itu hebat orang Melayu. Itu ketua orang Melayu. Lepas tu makan mewah. Nabi kata, satu waktu nanti kamu tukar baju satu hari lebih daripada sekali. Mewah. Bukan kira cerita Ustaz ni satu lagu 7 baju. Ustaz kan, satu lagu 7 baju. Musim ke tukar. Satu lagu 7 baju. 3 gerabak kereta api, 2 air terjun, 3 taman bunga. Itu Ustaz, dia berapa ni? Dia buat macam tu tujuan apa? Itu hiburan-hiburan ini digunakan untuk melupakan isu sebenar. Itu hiburan. Isu yang patut lebih penting fikir, dia akan dilupakan bila kita dihiburkan. Dia buat cerita filem Hindustan, dia buat gambaran kemewahan supaya orang di India ni bila tengok cerita Hindustan ni, dia show, oi cantiknya, handsome-nya hero, oi besar rumah. Dia terlupa rumah dia nak roboh. Dia terlupa rumah dia nak dirobohkan. Sebab apa? Bagi hiburan. Lambat hiburan supaya orang tak fokus pada benda yang lebih penting nak fikir. Bagi hiburan. Macam kita hari ni, bagi hiburan. Tak cukup akademi Fantasia, dah habis dah. Tak ada dah, tuan-tuan dah tak boleh masuk lagi lah akademi Fantasia. Dah sampai 9 dah. Bila akademi Fantasia, dia buat mania lah. Bukan mania. Ni bukan mania juga lah tu. Untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak tua, ada juga. Dia siapkan kilauan emas. Untuk tuan-tuan yang gigi palsu kita, jangan risau. Gigi palsu takkan tercabut sebab gunakan Polident. Untuk anak muda dia bagi style anak muda, untuk anak tua dia bagi style anak tua. Yang penting dia orang sentiasa berhibur. Biar lupa kesusahan, biar lupa isu sebenar, biar lupa isu yang patutnya dipikir, tak fikir. Akhirnya apa jadi masyarakat kita? Masyarakat kita pandang benda hiburan yang lagi besar. Isu-isu hiburan itu, ya Allah. Kita ada poin lah kalau nak cerita buat hiburan. Bukan anak muda, anak tua.
perkahwinan artis